kotak dia jatuh hari tu. So bila kotak dia jatuh, dia pecah kat depan ni tau, crack. Settle, ambil mic baru. Aku beli mic baru saja je sebab macam aku punya Boya Link tu kan macam dah lama kan. Tu macam tak apalah, apa kata kita spend sikit untuk diri sendiri sebab dah lama juga aku tak beli barang untuk diri sendiri kan. Ni aku datang dekat DJI Loyat. Sebelum ni kalau beli barang DJI ke apa, aku akan beli dekat DJI Sunway Pyramid, tapi hari ni saja je masuk KL. Sebab tadi aku call dulu. Aku call Sunway Pyramid tapi tak jawab call. Sebab nak tanya lu, kan jadi bila kita dah sampai tiba barang tak ada apa kan. So aku macam tak apalah. So aku call lah DJI dekat Loyat ni, and then dia cakap barang ni ada. So okey lah, aku datang je lah sini terus, jimat masa sikit kan jadi dah parking apa semua dekat Sunway Pyramid tu. Kau bukan tak tahu parking dia susah azab macam mana kan. Tiba-tiba barang pula tak ada. Oh, memang angin lah. So basically kalau nak apa-apa aku akan call tu kedai, tanya ada ke tak. Sekejap, simpan barang sebab kan susah nak bawa ke hulu ke hilir. Beg ni belah besar kan, sebab tu aku bawa beg. Kalau pergi mana senang sikit untuk kita nak menyimpan barang. Walaupun kadang-kadang bawa beg dia macam menyusahkan sikit. Bukanlah menyusahkan, dia macam makan ruang lah untuk kita. Bukan makan ruang je cakap kita kena usung ke hulu ke hilir. Tapi aku rasa bawa beg besar adalah benda paling memudahkan untuk aku. So aku tak payah nak risau pasal apa benda nak sumbat-sumbat barang ke apa kan. Aku nak suka ambil barang macam-macam. So sekarang kita dah lilau kejap lah dekat Bukit Bintang ni. Mata dah alhamdulillah okey sikit. Kalau korang tengok mata aku pun dah macam tak bengkak sangat dah kan. Cuma adalah dia punya sepet sikit kat sini, tapi makin okey lah. Sound okey tak? Tadi aku dengar, aku test dulu ni. Dengar macam okey lah kot. Kalau tak okey kan. So hopefully okey lah kot. Tapi korang dengar macam ni. Sekarang kita pergi solat asar dulu. Lepas tu baru kita melilau cari tempat yang aku boleh duduk sekejap. Kita lepak sekejap minum-minum kopi. Sebab hari ni aku tak dapat kopi lagi. Aku saja je lalu kawasan bising-bising kedai-kedai yang ada lagu-lagu ni supaya nak tengok dalam video nanti dengar tak suara bising-bising tu. Sebab tadi kalau tak salah aku tekan noise cancellation kat situ. So kita dengar lah kejap lagi sama ada bunyi dia mengganggu ke tak, ada bunyi muzik-muzik tu ke tak. Sekarang kita berjalan ke arah pavilion sebab aku nak cari surau dekat pavilion. Ada je surau kat Loyat tadi, tapi sebab kita dah keluar dah pun kan. Hari ni taklah ramai orang. Saya macam selalu kan, selalu macam ramai gila sini. Okay, so mari kita unbox je lah. So tadi kan dapat dia punya pouch bag ni. Lepas tu dapat dia punya mikrofon punya box ni. And then dekat dalam ni adalah sekali dia punya dua mikrofon. Lepas tu ada dia punya transmitter dengan receiver lah. So receiver dia ada dekat sini. Lepas tu dua-dua mic dia ada bulu-bulu ni. Apa kita panggil? Dead cat ataupun wind cancellation. Apa benda lah ni. Lepas tu dia ada magnet dia kuat gila. Tapi satu dah stuck kat sini. Balik aku nak kena cungkil. Tapi satu aku dah pakai kat sini. So semua akan masuk ke dalam bag ni, senang. Lepas tu dia ada juga, dia bagi dia punya pengepit sebenarnya, clip. So kalau kita tak nak pakai magnet, kita boleh clip kat baju jugalah, ataupun clip dekat mana-mana kita tempat yang kita nak clip kan. Selain pada tu dia ada bagi kabel juga. So dia bagi kabel untuk kita connect ke kamera. So kadang-kadang kalau kita nak record pakai kamera pun kita akan pakai kabel. Dia tak boleh nak connect direct macam aku punya Boya Link tu. Boya Link tu aku just cocok je kan. Ni tak, ni kena pakai kabel sambung ke atas. Tapi okey lah, at least dia ada tempat kat bawah dia, kita boleh masuk ke dia punya hot shoes dekat kamera tu. Jadi taklah dia bergerak-gerak ke apa. Boya Link tu yang bagus sebab dia boleh terus connect, terus cocok terus. Tapi dia tak ada tempat yang sesuai tau. So dia macam tergantung, yang pelik. Tapi okay lah, ada pro and cons lah semua kan. Yang paling menarik sebab dia ada colour ikut baju lah. Maksudnya kau boleh tukar-tukar kau punya casing ni ikut kau punya warna baju lah. Ni macam ni aku pakai hitam kan, boleh tukar ke kalau baju kau colour purple hari tu, so aku tukar lah pakai colour purple. Kalau baju kau colour pink, kau pakai lah colour pink. Tapi aku rasa mungkin aku akan cuma pakai colour hitam. Mana aku ada baju colour orange, colour kuning kan. Ikut kesesuaian lah. Kalau kau nak pakai baju colour-colour, kau boleh tukar gitu. Sebab dia just pakai magnet dia macam ni. Cabut macam ni. So kau just terus lekat sebab dia pakai magnet. Menarik lah dia buat macam ni supaya macam kau ada pilihan warna ikut warna baju yang kau nak lah. Sebenarnya aku beli sebab macam saja je nak menghadiahkan sesuatu dekat diri sendiri lah. Lagi satu sebab aku punya mikrofon yang sedia ada tu macam dah lama juga tau. So bila dah lama, dia dah start macam kotak dia jatuh hari tu. So bila kotak dia jatuh, dia
pecah kat depan ni tau, crack. Kalau kau nampak dia pecah kat sini. So bila pecah kat sini, okey lagi, dalam dia okey. Cuma bila charge, dia just masuk setakat 3 bar. Dia tak pernah, ni dah 2 bar. Dia tak boleh nak penuh. Aku charge lama mana pun dia tak masuk sampai 4. Dia asyik 3 ataupun kurang. 3 ataupun kurang. So aku macam, tak boleh jadi ni. Tapi mic dia okey je, boleh pakai je sebenarnya. Kita pun dah lama tak menghadiahkan sesuatu kat diri sendiri. So aku rasa, apa kata kita hadiahkan sesuatu kat diri sendiri. So marilah kita makan. Aku pun tak lunch lagi. Tadi aku baru makan breakfast. Tak ada breakfast sangat. Breakfast brunch aku kat rumah. Tapi dah macam dah lapar balik. Asalnya aku nak order carrot cake. Tapi macam dah halang-halang lapar je. Nak order lasagna ni kan. So malam ni kita ada, malam ni kita pergi rumah Jijoy. Sebab lama tak jumpa Jijoy. So Remy cakap ajak jumpa, tengok Jijoy, melawat Jijoy. Sebab Jijoy tak sihat sangat kan. Jijoy pun dia macam kerap kena buat dialisis semua. Jadi nak ajak lepak dekat luar pun macam takut kesian kat dia lah, nak kena bergerak ke apa semua kan. So tak apa, kita orang pergi rumah dia mana ni. Lepas tu tak boleh makan berat-berat sangat. Malam ni mesti kita makan ni. Dah serta makan, sekarang kita kembali ke kereta sebab dah nak dekat pukul 7. Lepas tu kejap lagi kita pergi solat maghrib. Lepas tu kita pergi ke rumah Jijoy. Rumah Jijoy dekat Wangsa Maju, so tak jauh sangat pun. Tadi awal tadi rasa macam tak ramai orang kan. Ni dah petang ambil kau. Rasa macam ramai gila orang. Sampai bersesak-sesak melintas pun. Sekarang kita test sama ada mic ni terus connect ke phone waktu kita masuk kereta ataupun macam mana. Sebab Blackmagic camera aku ni, dia auto connect dengan aku punya kereta punya Bluetooth tau. So kadang-kadang kalau aku terlupa nak disconnect, dia akan record pakai mic kereta, which is memang hauk lah kan cerita dia kan. So aku tak sure sama ada ni dia akan connect ke kereta atau macam mana, sebab auto connect kan. Hopefully dia connect dekat mikrofon yang aku tengah pakai ni lah. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kat ikon tu pandai. Okay, testing. Test mic 1, 2, 3. Adakah connect? Punya Bluetooth. Okay korang, maksudnya dia auto connect ke Bluetooth juga. Tapi tak apa lah, ni aku disconnect dari Bluetooth. So kita keep recording pakai mic yang ni lah. So sekarang sikit pinggang weh. Jalan kuat sangat ke apa?